Jaga maruah diri, jaga maruah suami. Jaga maruah diri, pakaian kita, penampilan kita, cara kita bercakap. Sebab orang cakap, bini si siapa tu lah. Bini si siapa, bini si siapa. Kan? Teruk panggil dia, mulut dia, ya Allah. Mulut puaka dia tu. Puaka katanya. Dia jumpa pun tidak puaka tu. Tapi di mana-mana cakap mulut orang tu mulut puaka. Ada seorang lagi, mulut longkang. Orang pula, mulut longkang macam mana longkang tu bermulut? Iya, macam-macam namanya istilah ni. Jadi, jaga diri. Bawa diri kita elok-elok. Pakaian tu biarlah sempurna penjagaan aurat kita. Ada orang perempuan, dia pakai betul dah. Pakai baju kurung. Sepatutnya terkurunglah baik-baik. Ni diketatkannya. Nabi pesan suruh tutup aurat. Bukan suruh balut aurat. Dia pakai dah. Cantik dah baju kurung tu. Elok dah. Tudung lah. Dah lempar sini. Lempar sini.